Seorang aktivis yang disyaki membuat ugutan jenayah menerusi Facebook menyerah diri di Ibu Pejabat Polis daerah Port Dickson pada Sabtu selepas dipercayai melarikan diri ke Thailand dari Mac lepas. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Alzafni Ahmad berkata, lelaki tempatan berusia 33 tahun itu hadir menyerah diri pada 12.45 tengah hari selepas berada di negara jiran selama lebih 4 bulan. Menurutnya, polis menerima laporan daripada seorang lelaki pada 6.25 petang 10 Mac mendakwa diugut di laman sosial tersebut oleh suspek. Usaha dijalankan bagi mengesan suspek di Kajang, Selangor, namun aktivis itu dipercayai melarikan diri ke Thailand melalui Bukit Kayu Hitam pada 9 Mac sebelum memasuki Malaysia melalui jalan tidak sah di sempadan Kelantan dan menyerah diri. Alzafni berkata suspek akan dibawa ke Mahkamah Seremban pada Ahad untuk mendapatkan perintah reman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.